Dalam lipatan sejarah dunia, pernah wujud satu tamadun yang berdiri terlalu megah, sehingga dunia yakin ia tidak akan pernah jatuh. Timbuknya tinggi, pertahanannya kukuh, dan tamadunnya disegani. Tetapi akhirnya kota itu tak rebah, dan apabila sejarawan meniti puncanya, mereka melihat punca utama ia runtuh disebabkan oleh keruntuhan nilai perpaduan dan kehalusan akhlak dari dalam masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sekalung apresiasi buat pengerusi hakim, barisan hakim yang adil lagi saksama, barisan guru yang menjadi inspirasi hidup saya, serta rakan-rakan seperjuangan yang saya banggakan. Berdirinya saya pada hari ini bukan untuk bertutur kosong, tetapi untuk menyampaikan pidato yang syarat dengan semangat cinta akan negara yang berjudul Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin yang dimuliakan sekalian, dalam denyut nadi pembangunan negara, wujud satu dokumen suci yang bukan sekadar berfungsi sebagai hiasan dini di sekolah. Sebaliknya, dokumen inilah yang menjadi benteng kekuatan kita selama lebih setengah abad. Dokumen agung tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah rukun negara. Ia digubal khusus untuk menyatukan hati dan fikiran rakyat berbilang kaum. Justeru, pada hari ini saya akan menghuraikan 3 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan, dan kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Agama merupakan tunjang utama kepada segala tindak tanduk kita. Tidak kira apa jiwa pegangan, setiap agama mengajar penganutnya untuk berkelakuan baik dan menghormati orang lain. Ia menjadi benteng kekuatan kita. Ia menjadi benteng dalaman yang paling kukuh dalam diri setiap anak bangsa. Tanpa iman di dalam dada, walaupun banyak undang-undang ditulis di atas kertas, ia tidak akan cukup untuk menjaga keamanan negara. Oleh itu, kepercayaan kepada Tuhan adalah asas kepada masyarakat yang bersatu padu dan berakhlak mulia. Prinsip kedua yang saya ingin kupaskan pada hari ini ialah keluhuran perlembagaan. Ia digubal dengan penuh dedikasi dan teliti demi keseimbangan hidup rakyat berbilang kaum. Keluhuran bermaksud tiada mana-mana undang-undang yang boleh bertentangan dengannya. Malangnya, peristiwa 13 Mei 1969 telah menjadi titik perubahan besar kepada kita semua dan telah meruntuhkan perpaduan kaum. Namun, wujudnya rukun negara sebagai ubat penyembuh yang paling ampuh dan mujarab. Jika kita gagal mempertahankan prinsip ini, tidak mustahil peristiwa seperti ini mungkin boleh berlaku lagi pada tahun akan datang. Prinsip 3 yang terakhir bagi pidato kalam murni ini iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan di sini bermaksud kita berbangga menjadi rakyat Malaysia yang sejati. Sistem raja berperlembagaan yang kita anuti adalah warisan bangsa yang amat berharga. Kesetiaan juga bermaksud kita sanggup mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang ancaman. Malangnya, semakin ramai yang bertentangan dengan Yang di-Pertuan Agong. Ini menyebabkan berlakunya
dan berita palsu. Tetapi jika setiap rakyat Malaysia menghormati Yang di-Pertuan Agong, tiada kuasa luar yang mampu atau berani merobohkan benteng kekuatan kita. Konklusinya, pembinaan negara bukanlah tugas raja ataupun pihak kerajaan semata-mata. Kita perlu menjadikan peristiwa yang pahit sebagai pengajaran, bukan untuk diulang. Sebagai generasi muda, kita adalah pemegang amanah yang paling utama terhadap warisan suci ini. Kita perlu membina keupayaan diri yang holistik, seimbang dan mengukuhkan jati diri sebagai anak Malaysia. Akhir kata, saya akan mengakhiri pidato ini dengan kata-kata yang begitu bermakna. Biar berbeza kulit, biar berbeza bahasa, biar beza adat resam, tetapi kita bekerjasama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.